Betul lah guys, kata orang tua-tua guys, kan tak ada siapa yang lebih mengenali kita daripada kawan baik kita sendiri. Korang ingat tak kata-kata ke Kanda bila Alif tanya dia, Kanda, cuba kau bagi pendapat kalau aku masukkan Markodok sebagai talent sementara. Kanda cakap, tak nak lah bang, nanti cakap kroni pula kan. Alif cakap, alah cakap je. So Kanda cakap macam mana? Dia cakap, saya yakin yang bila Markodok masuk sini, dia akan bagi sesuatu yang tak pernah kita tengok dalam AI Team. Kau nampak tak? Itu adalah kata-kata pertama dia. Dan kata-kata kedua dia yang saya ingat, masa Kak Bella buat konten surat tu, masa tulis-tulis surat tu, bila Markodok dipanggil, dia tak dapat surat. So masa tu Kanda frust gila. Dia cakap, korang ni rugilah, korang ni tak pandai tengok orang, macam-macam lah kan. Betul. Dua kata-kata yang sangat-sangat betul. Daripada first, kalau dia masuk, dia akan buat sesuatu yang kita tak pernah tengok. Dan yang kedua, korang sangat-sangat rugi. Ya, dua-dua betul. Yang sesuatu kita tak pernah tengok adalah talent sementara yang boleh mencecah view 1.1M dalam masa 5 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, korang sangat rugi betul. Korang sangat rugi sebab apa? Yang beruntung sekarang adalah Aisyah. Okey? Adalah Aisyah sebab Aisyah berani ambil Markodok sebagai dia punya partner dan Markodok terima Aisyah sebagai dia punya partner dan mereka bekerjasama dan dua-dua meletup ke babung. Nampak tak? Orang lain yang tak ambil peluang ni sangat-sangat rugi, tapi Aisyah ambil peluang ni, dia beruntung. Tahniah buat Aisyah. Dan tahniah juga kepada Markodok, awak memang hebat daripada kerak motor, boleh masuk pada entertainment, boleh masuk pada YouTube punya culture. Saya respect gila lah. Semoga korang fly high, semoga korang pergi lebih jauh. Korang, saya tahu ada masa tak banyak, tapi buat yang terbaik. Cukupkan apa yang Alif nak, 7 konten. Kalau boleh buat lebih lagi dalam masa 20 hari ni. Gunakan sebaik mungkin. Dan saya berharap, besar harapan saya ni sebagai peminat Tega AI Team. Bukan saya saja, saya membawa seluruh harapan fan-fan Malkosyah. Tolonglah Alif, kekalkan Markodok sebagai permanent. Okey? Kalau tak boleh kekalkan sepanjang hayat, kekalkanlah sampai hujung tahun ni. Okey? Dan kita tengok macam mana hasilnya sampai hujung tahun ni. Confirm AI Team akan pom-pam. Hari-hari FYP. Hari-hari akan orang bercerita. Sekarang pun pergi mana-mana, Malkosyah, AI Team. Itu je yang saya dengar. Okey? Kawan saya yang tak pernah layan AI Team pun kan, layan gitu-gitu je, tiba-tiba semalam boleh bercerita saya tentang Malkosyah. Gila lah dia buat konten macam ni. Korang bayangkan expectation saya masa tu, kau layan best tu. Faham tak? Dia macam sesuatu, tengok. Dia macam sesuatu yang berita yang kata terhangat, tergempar, yang digempar-gempurkan. Maksudnya semua orang bercerita. Jadi tahniah buat korang semua. Kepada talent-talent AI Team lain,